Saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak bermain politik atas isu sensitif yang akan menimbulkan perbelahan dalam masyarakat yang menggugat kestabilan negara. Begitu juga apabila wujud lagi banyak parti politik atau kem dalam parti, maka rakyat akan lebih berpecah belah dan benci-membenci di antara satu sama lain. Gunakanlah akal sebelum buat sebarang keputusan. Tidak ada hadiah yang lebih istimewa buat diri saya selain daripada rakyat yang bersatu padu.